Assalamualaikum Abang Syami. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi datang ke Temu Ramah oleh BP News TV. Terima kasih kerana sudi jemput abang. Hai semua, kenal tak sama Arif Syami? Beliau merupakan bekas murid SK Badan Putra alumni pada tahun 2013. Seorang yang sangat cemerlang dalam bidang akademik. Baikkan dia? Tengoklah ini. Abang, boleh cerita tentang disiplin, rutin belajar dan sikap? Mestilah boleh. Kita perlu sentiasa berdisiplin dengan kita menguruskan masa kita dengan yang baik. Kita tak buat kerja last minute. Kita kena pandai mengatur masa supaya kita boleh bukan saja belajar dengan berkesan, tapi kita juga ada masa untuk lakukan perkara yang kita suka. Contohnya kalau suka main bola, suka contohnya menyanyi, menari, supaya kita seimbang kedua-dua dari aspek akademik dan juga dari aspek co-curriculum. Kalau untuk rutin belajar pula, kita perlu ada jadual supaya kita tahu kita nak belajar apa pada setiap hari dan berapa lama. Dan kita kena pilih waktu yang kita paling produktif. Contohlah, kita rasa kita fresh pada waktu pagi, kita studylah subjek waktu pagi supaya lebih senang masuk. Satu hari mungkin belajar 1 jam, 2 jam dah cukup. Janji kita betul-betul fokus dan kita tahu apa yang kita belajar tu boleh masuk. Abang, saya nak tahu macam mana nak mengatasi rasa malas, tekanan atau kegagalan waktu belajar. So, macam mana kita nak buang rasa malas? Yang pertama sekali, bila kita buat tu, niat kita kena penting. Kita nak buat tu, kita nak buat untuk apa, untuk siapa? Siapa tak stres kan? Homework banyak, aktiviti koko, pergi tuition, nak balik tu kan? So, sebab itulah kita kena, macam abang cakap tadi, kita kena menguruskan masa dengan bijak. Sekarang tu buat kerja last minute lagi stres kan? Besok cikgu minta, alamak malam ni baru nak buat. Tak boleh lah macam tu. Kita kena buat awal dan kita kena hantar homework kita dan tugasan kita pada masa yang tepat. Semua orang yang berjaya sekarang pernah hadapi kegagalan. So kita kena ingat, kegagalan tu, failure is a proof that you're trying. Maksudnya daripada kegagalan tu kita belajar apa yang kita boleh buat dengan lebih baik supaya kita boleh atasi kelemahan kita dengan kelebihan kita. Kan? Betul tak? Abang, kalau abang boleh kembali ke zaman sekolah macam kita orang ni, apakah yang abang akan buat dengan lebih bersungguh-sungguh? Mungkin abang lebih aktif dalam sukan dan co-curriculum kot, supaya macam kita bukan saja dapat melakukan yang terbaik dalam kelas, tapi untuk co-curriculum pun penting sebab dia melatih soft skills kita. Contohnya bekerjasama, dia melatih cara-cara kita nak berkomunikasi dengan berkesan, teamwork, betul tak? So kalau kita join macam contohnya perkhemahan, kawat kaki tu pun dapat bukan saja melatih soft skill dan social skills kita, tapi kita pun dapat menimba pengalaman dan dapat ramai kawan baru supaya kita boleh lebih seimbang dalam bukan saja dari segi pelajaran tapi dari segi co-curriculum juga, sebab kedua benda tu penting, sebab dua-dua skill adalah penting untuk masa depan kita. Nasihat abang ialah sentiasa stay curious, belajar bersungguh-sungguh, rajin-rajin supaya bila dah besar nanti dapat mencapai cita-cita ataupun pekerjaan yang korang nak. So sentiasa kena rajin berusaha dan juga kena bersabar dalam menghadapi semua cabaran supaya bila besar jadi seorang individu yang kuat dan hebat. One question. Okay, does success depends on intelligence or hard work? For me, I personally think that hard work would supersede like intelligence, because when you are a hardworking person, you will have the mindset to always improve yourself, to become better at not just in the knowledge that you pursue, but also as a person. So I think hard work is very important, especially from a young age, because if you are hardworking and you are determined what you want to do in the future, that won't be impossible. You can get what you want in future. Okay, thank you so much, Syami. You most welcome, cikgu. Okay, good luck dan
Good luck kepada team BPTV. Yay!